Kalau satu hari nanti kau berhenti mencuba, siapa sebenarnya yang akan perasan? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Ada masa dalam hidup kau penat bukan sebab gagal, tapi sebab kau rasa semua usaha kau macam tak ada siapa nampak. Kau bangun, buat apa yang perlu. Cuba lagi, bukan sebab yakin, tapi sebab tak tahu nak berhenti macam mana. Dan soalan tu datang perlahan, biasanya waktu sunyi. Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang akan tanya? Siapa yang akan perasan aku tak buat apa-apa hari ni? Aku tak kejar apa-apa lagi. Aku cuma wujud. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Yang beratnya bukan jawapan tiada siapa. Yang beratnya ialah bila kau sedar, selama ni pun mungkin memang tiada siapa. Dan masa tu kau faham sesuatu yang tak sedap. Banyak benda yang kau buat bukan sebab orang perlukan, tapi sebab kau takut jadi orang yang tak diperlukan. Mungkin soalan sebenar bukan siapa yang akan perasan, tapi kalau kau berhenti mencuba, adakah kau sendiri masih perasan diri kau? Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ni. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!